Okay, semua mari cepat-cepat. Cikgu kat tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Cikgu semangat tak namanya? Semangat! Kita semangat? Semangat! Okey. Jadi, cikgu sebelum cikgu nak suruh kamu main, kita dah buat selamat ni kan? Ya. Satu lagi selamat. Selamat dia senang je. Okey. 4 orang berdiri dekat sini. Saya nak. Okey, bagi 4 orang. Okey, lagi 4 orang kat sini. 3 je cikgu. Satu 3 orang kat sini. Buat apa? 4. Okey. Betul. So, satu kat sini, satu kat belakang ni. Satu belakang pun. Senang je. Oh. Okey, dia senang mas sekejap je. Okey. Kat belakang pun. So, cikgu akan pasang lagu. Wow. Kamu nampak tak aku yang kedua ni? Nampak. Okey, kamu lari je. Kamu lari anak je. Boleh tak boleh? Boleh. Jadi kau pasang lagu I imagine we fell in love on that wonder moonlight skies with you. I think I'll picture us with the waves, the ocean's colors on your face. I'll leave my heart with your air, so let me fly with you. Will you? Kamu dah rasa berpeluh tak? Dah. Boleh. Kita dah boleh start ke? Boleh. So, kita nak belajar. Okey, minggu lepas kita dah belajar teknik berjari satu tangan. Betul ke tak betul? Okey, so hari ini cikgu akan ajar 2 tangan pula. Awak ingat tak satu tangan macam mana? Ingat tak cikgu Isya ajar macam mana? So sama je tapi kita guna 2 tangan. Yang lagi satu tangan tu akan support yang bola satu. Okey, cikgu tunjuk. Okey. Kan satu kali kita belajar macam ni kan, straight. Okey, sama je. Muka kaki tu seluas bahu. So tangan yang dominan luruskan ke atas dan bola ni kita letak atas tangan. Sama juga jangan rapat sangat. Okey, lepas tu tangan yang kiri akan support. Bila support, jari sahaja yang akan pegang bola, bukan semua. Sebab dia sekadar support sahaja. Okey. So kita pegang je. Kita pastikan dia kita nak pegang tu kan. Ibu jari berbentuk W. Boleh kita boleh? Boleh. Okay, so jadi kan sama je. Tapi bila kita lepas tu, yang ni dah tak ada dah. Faham tak? Dia sama je, cuma yang dia sekadar support sahaja. Boleh kita boleh? Boleh. Okay, so cikgu nak kamu buat 2 kumpulan. Okay, 4-4. 4-3. Okay. So kamu buat tanpa bola dulu. Boleh ke? Boleh. Okay. Okay, cuba seorang-seorang buat. Kat mana cikgu? Okay, kamu jalan je. Lepas tu, kat sini. Okay, so dekat skor ni, baru kamu. Okay. Tanpa bola eh. Okay, 1, 2, 3. Pandai. Okay, Dina pula. Pandai. Pastikan, lupa nak beritahu, pastikan mata tu kita tengok dekat jari. Okey. Pandai. Okey, next Dina pula. Okey, Dina pula. Okey. Okey, tangan lurus. Okey, support. Okey. Khadijah.
Kamu jangan salah salah ajar. Dirilah. Kamu ni. Okey. Okey, sini cikgu. Okey. Betul cikgu. Terus okey. Okey, betul dah Betul tak? betul M. Betul dah boleh. Okey. Okey. Ada sengaja pula. Okey. Sini depan cikgu. Ah. Kaki. Betul. Lurus, okey. Betul W betul tak? Okey, W, okey. 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 Bagus. Okey. Okey. Okey, last. Abang je tadi je. Tahu kamu nak balik. Ada jam ke? Jangan lupa dah tadi. Okey. Okey. Okey, kita main last. Last kamu buat berpartner. Kita pun tak ada partner dengan cikgu. Okey, kamu lagi. Okey, kamu dengan cikgu. Okey, berpartner. Okey, kamu ambil satu bola. Okey, Sarah. Okey. So, kamu dapat. Okey, kamu buat kali dua. Ini dapat satu. Okey, mana pandai? Cari pandai. Okey, kamu akan sebaring kat sini. Okey, faham tak? Mana lagi seorang ni? Yang bola dekat sini. Bola bagi je bola. Okey, so kamu guna teknik tadi, tapi orang yang kat sana akan sama. Boleh ke tak boleh? Okey, kita buat serentak. Okey. Cikgu dapat hadiah tak? Okey, siapa yang paling terbaik kita bagi hadiah. Okey, boleh? Okey, tangan lurus. Tangan kiri support. Okey, bentuk W. Okey, bola ke belakang dan lutut ke bawah. Okey, sabar. Okey. 1, 2, 3. Okey, orang satu belah. Okey, tangan lurus. Okey, support bentuk W. Okey. Okey, waktu nak lempar tu bola ke belakang dan lutut pun ke lutut. Okey, 1, 2, 3. Okey, lagi sekali. Last round. Cikgu tak ada cakap awak buat sendiri, okey? 1, 2. Okey, last. 1, 2, 3. Okey, jom kita kumpul. Kita nak balik lah. Dah lewat lagi. Okey. Siapa yang faham apa yang cikgu ajar hari ni? Saya. Cikgu ajar apa hari ni? Cikgu ajar jaring bola mengikut kejauh belakang. Ya! Terima kasih. Cikgu. Cikgu nak kita langsung masuk cikgu. Jom kita Cikgu dapat hadiah kan cikgu?